Azam tahun baru 2026. Mungkin ramai orang di luar sana berazam untuk jadi lebih sihat. Azam tersebut memang sangat klise. Tiap tahun kita mesti berazam nak tambah sihat. Tapi jadi masalah adalah ramai orang dia tak tahu cara, tak jelas kaedah, dan bila tak jelas kaedah, dia tak tahu sasaran yang macam mana untuk jadi sihat. Sebenarnya untuk jadi sihat pada tahun 2026 ni very simple, sangat mudah. Nombor satu, kita kena go back to basic. Kembali pada asal. Number one, untuk sihat secara alami ni, kena fokus untuk betulkan dan luruskan diet ataupun makanan. Elakkan makanan yang merosakkan kesihatan kita pada asalnya, gantikan dengan makanan yang menyihatkan kita, iaitu daripada makanan whole real food, buah-buahan dan sayur-sayuran. Satu. Nombor dua, lifestyle ataupun gaya hidup. Gaya hidup yang tak aktif juga menyebabkan penyakit boleh timbul. Jadi kena luangkan waktu untuk aktif setiap hari. Nombor tiga ni ramai orang terlepas pandang, iaitu nutrisi. Nutrisi yang tak lengkap dan tak mencukupi juga boleh menyebabkan ramai orang susah nak jadi sihat. Jadi nutrisi ni pula, badan kita perlukan lebih kurang gabungan 92 gabungan mineral, vitamin setiap hari. Malangnya, tak ramai orang dapat memenuhi keperluan tersebut. Jadi di sinilah untuk membantu anda semua menjadi sihat pada tahun 2026, DND ada DND Signature. Jadi tak usah risau, tak usah ragu dan tak usah pening kepala lagi. Kebetulan DND kita ada DND Signature di mana di dalamnya mengandungi gabungan suplemen DND Sacha Ichi All, DND Moringa Plus dan DND D3K2 Plus yang kalau anda ambil ketiga-tiga suplemen ini sudah mencukupi untuk membantu keperluan zat anda supaya anda dapat sihat pada tahun 2026.